Assalamualaikum geng. Kita bersiaran lagi geng. Ini kita berada dekat JT Amri Tanjung Harapan geng. Aku dah lama dah tak datang kemari. So ini kawan-kawan ajak menebing lagi. Muka-muka dia ni hari. Ni nampak ni. Aku tak ada ajar. Ni nampak ni. Muka-muka orang yang sama je geng. Tak apalah geng, janji dia boleh temankan aku mancing kan. Buat peneman je ni. Tidak boring-boring ni kita nak mancing lagi geng. Jadi apa hasil dia kat JT Amri ni wallahualam, aku tak tahu, aku baru sampai. So kita nak set up barang pancing dulu geng. Okay, stay tune geng. Alright geng, inilah keadaan cuaca di petang hari jam 6 petang di JT Amri sahabat. Ni pancing aku dah pasang lah. Bawa satu joran je geng. Si Pejal 2 joran, si Poji pun 1 joran. Nampak muka-muka santai-santai. Dah 2 hari dah dia orang menemankan aku ni. Alright. Kita tengok apa hasil kat JT Amri. Tu belah-belah sana tu. Pemancing belah sana kata dia naik duri je geng. Tak tahulah awak ni baru sampai. Alright geng, kita tengok apa hasil di JT Amri Tanjung Harapan, Kelang. Tu dia, Cik Pejal kita. Ya, lesen pertama dia. Ini dia sahabat, Cik Pejal kita akhirnya menembus kekecewaan semalam. Manakah ikannya? Manakah ikannya? Manakah ikannya? Mana pergi? Dia lari-lari je. Angin lah. Tak apa nak nampak pula. Tu dia geng. Cik Pejal kita dengan hasil pertama dia. Selangin kapal guys. Wih, kasar juga. Belakang. Duri. Tu je sahabat. Kita. Lesen. Jadilah lesen. Dekat JT Amri, ikan first kita sahabat. Aku lupa pula nak onkan lampunya pula. Nasib baik terang. Nasib baik ada lampu ni. Alright kan, nanti kita sambung lagi geng. Semangat Cik Pejal kita nampak. Itu dia lesen pertama dia. Ini dia ikan stron ni geng di JT Amri. Cik Poji kita lagi geng. Cik Poji ni dia memang suka angkat pancing orang. Aku tarik dah tak ada apa ni. Mana aku tahu. Aku tarik dah tadi kan. Kita tengok ikan kedua ni geng di JT Amri. Apakah gerangannya geng? Mana aku pergi? Gelap ni geng. Besar ni. Ikan duri ni juga. Mayung ni geng. Itu dia geng. Malam ni kita menggasak spesies yang sama je ke? Aku dapat ni ya. Aku dapat yang aku hantar gambar kat kau. Kan ni ada misal kat depan tu. Ya ni mayung. Mayung. Tu dia Cik Poji kita. Bukan. Dia tu kerja dia asyik mengangkat pancing orang. Alright geng, nanti kita sambung geng, bagi kita dia. Bagi dia. Ambil je ni. Jamik. Makan. Mayung geng. Kan jatuh ke sana kan. Alright geng, nanti kita sambung geng, bagi Cik Poji buka. Malam ni malam abang Pejal kita lah. Dia lagi pula. Tu dia. Adakah spesies yang sama? Tarik je dulu. Tu. Ada tu. Spesies yang sama ni. Betul lah geng, memang spesies yang sama lah geng. Dah ada asam pedas lah si Pejal ni. Dah 3 ekor lah. Tu dia geng. Kat JT Amri malam ni dia bagi kita mayung ni je geng. Kita buka. Jadilah geng. Dah ada lauk dah. Buat asam pedas untuk makan besok. Alright geng, bagi dia buka dulu. Nanti kita sambung lagi. Cik Poji tengah menunggu tu. Asyik tarik orang je punya. Dia kata dia punya tak ada tarik lagi ni. Alright geng, nanti kita sambung lagi geng. Jiran sebelah kita geng. Tengok apa hasil dia geng. Apa hasil dia geng. Mari kita tengok geng. Apa tu geng? Daun baru ke apa tu? Macam ikan duri je geng. Dia juga geng. Aduh. Kita datang kemari kat set dia je ni. Kacau juga ni. Belukang geng. Jiran sebelah kita geng. Belukang. Alright geng, nanti kita sambung geng. Mana ikannya ni? Si Pejal kita lagi geng. Malam ni dia bergasak je geng. Si Pejal ni ada lawan dah? Mesti ada punya. Si Pejal kita geng. Ini malam dia punya hari juga. Tu ada putih tu. Lama.
Ya, gelama geng. Gelama papan sudah memunculkan dirinya geng. Lama baik. Gelama papan je meja kita geng. Nampak geng. Baru ada gelama geng. Malam ni pejal lepas pejal. Aku ambil video je lah kerja aku. Alright geng. Bagi dia pasang umpan dulu geng. Nanti kita sambung lagi geng. Tak tahu lah geng. Macam ada macam tak ada. Aku tak tahu. Tak nampak apa ni geng. Berat dah. Berat sampah agaknya ni. Ya ada lah geng. Tak ada geng. Lesen aku geng. Alah halusnya. Alah. Alah geng. Umpan. Anak gelama geng. Sedihnya. Lesen aku kat JT Amri geng. Jadi dah geng. Kocik je anak gelama Aja aku buka dulu geng. Cik Poji kita. Lepas. Ada. Lepas. Lepas? Manalah aku tahu. Lepas tak lepas? Lepas. Ada. Masih bulat sikit. Suka-suka aja. Video sudah rakam. Dia mau masuk TV mah. Tengok abang Poji kita. Lain macam. Ini orang sudah kenyang, ikan baru makan. Duri. Bukan. Tengok apa hasil Cik Poji kita di JT Amri. Woi, lain macam ikan dia ni. Gerut-gerut dia. Kalau takut dia ikut ni pun. Gerut-gerut lah Cik Poji kita dapat. Mana ada sangkut aku? Alah. La ilaha illallah. Hai. Tak ada rezeki juga. Bye-bye lah gerut-gerut. Itu dah Cik. Dah hanyir. Janji dah hanyir dah Cik Poji cakap. Alright guys, kita sambung nanti guys. Cik Poji kita. Besar geng. Uish. 9 apa? Tu geng, mayung geng. Ini betul-betul mayung pun jatuh. Tu orangnya kata. Nampak muka dia ada senyum. Dah hanyir. Bapak mayung geng. Nampak. Ambil je. Poji tak ambil je. Dah tahu dah. Dah tak payah buat pergi simpan dah. Tu cik balik. Ini besar dia nampak geng. Poji pun muka dah ada senyum. Dia punya joran baru dia dah hanyir dah. Alright, kita sambung lagi geng. Alright geng. Itu je lah aksi-aksi yang dapat aku rakamkan dekat JT Amri ni pada hari ni. So yang dah menonton video aku, terima kasih banyak-banyak. So pada kawan-kawan, selamat tahun baru 2026. So kita jumpa untuk next video. Bye bye. Assalamualaikum.